Hi guys. So ada orang tulis, sis, saya ada bajet dalam 100.5 sebulan. Emas apa yang saya boleh labur? So kalau nak fizikal, emas fizikal boleh start dari 1 dinar untuk 10 bulan. Jadi 1 bulan hanya RM120 macam tu. So ada lagi yang tanya, kalau bajet saya dalam 500, 600 macam tu sebulan sis, saya boleh ambil emas yang mana? So kalau 500 boleh ambil 20 gram ataupun 10 gram 2 keping ataupun 5 dinar. So harga dia roughly dalam 5-600 macam tu lah. So ada lagi yang tanya, kalau dia tak nak simpan fizikal, emas fizikal, dia tak nak pegang, so boleh masukkan dalam gap saja. Gap tu tak ada komitmen. Bila-bila kita ada duit extra, kita nak letak dalam tu pun boleh juga. So nanti saya share jadual untuk 10 gram, 20 gram, 5 dinar dengan 1 dinar. Contoh jadual pembayaran untuk 1 dinar cuma RM120 sebulan. Contoh jadual pembayaran untuk 10 gram cuma lebih kurang RM280. Contoh jadual pembayaran 20 gram lebih kurang RM500.5. Dan contoh jadual pembayaran 5 dinar lebih kurang RM580. Kalau berminat boleh terus DM sis. Okay, bye-bye.